Nak menyelesaikan soalan seperti 2y sama dengan 8x tambah 6, kita kena faham bentuk garis lurus ialah y sama dengan mx plus c, di mana nilai m ialah kecerunan dan nilai c ialah pintasan y. Jadi kalau kita tengok balik soalan yang dia bagi ialah 2y sama dengan 8x ditambahkan dengan 6. Jika kita tengok nilai y kita ni ada perkali 2. Nilai y ini sepatutnya kita kena jadikan dia sebagai 1. Jadi macam mana caranya untuk kita jadikan y itu sebagai 1? Kita kena membahagikan keseluruhan persamaan ini dengan 2. Jadi, kalau kita tulis balik, dia akan jadi 2y dibahagikan dengan 2 sama dengan 8x dibahagikan dengan 2 ditambahkan dengan 6 dibahagikan dengan 2. Lepas kita permudahkan, kita akan dapat nilai 2y dibahagikan dengan 2, kita akan dapat y sama dengan 8x dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 4x ditambahkan dengan 6 dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 3. Seterusnya kita kena bandingkan dengan y sama dengan mx plus c. Okey, jadi kalau kita bandingkan, nilai m kita ialah 4, nilai c kita ialah 3. Jadi kesimpulannya ialah m sama dengan 4, c sama dengan 3. Itulah jawapannya.